ada satu orang mengikut satu jamaah sunnah. Senanglah nak katakan Muhammadiyah. Dia datang buat kereta dia, di repair kereta dia. Jumpa saya. Ustaz buat korban hari ni. Saya cakap, saya setiap tahun buat korban. Jamaah pun tumpang. Dia cakap, saya dah buat korban. Dia tunjukkan. Subhanallah. Dia punya bid'ah. Saya tak mau ceritakan apa bid'ahnya. Dia kan ikut itibak sunnah. Kenapa dia buat macam ni? Murah. Tak, maaf. Saya tak sebut namanya. Dia cakap murah, Ustaz. Murah sangat. Jauh beza katanya. Allahu Akbar. Anda cintakan duit anda ke cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ana, kalau nak berkorban, ana tak akan kira berapa. Yang penting mampu. Kalau tak mampu, tak payah. Ini dibanding-bandingkan yang ini murah, yang ini mahal, yang ini. Antum buat seperti ini, menjadikan orang, subhanallah, antum fikir sendirilah.